kisah seram hari ini. Like, share dan subscribe. Volkswagen kuning. Malam itu, aku dan Faiz dalam perjalanan pulang dari Melaka ke Kuala Lumpur. Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Jalan di lebuh raya Karak lengang, hanya ditemani bunyi enjin dan sesekali lampu dari kenderaan lain yang melintas. Aku yang memandu sesekali menguap kerana mengantuk. Faiz di sebelah sudah terlena. Dalam keadaan sunyi itu, aku mula perasan sesuatu yang aneh. Dari cermin pandang belakang, sepasang lampu kereta muncul dari kejauhan, mendekat dengan laju. Aku menjangkakan kereta itu hanya akan memotong, tapi peliknya ia hanya mengekori rapat di belakang. Bila aku perhatikan betul-betul, jantungku berdegup kencang. Itu Volkswagen kuning. Aku pernah dengar kisah seram tentang kereta ini yang muncul tanpa pemandu, menghantui pengguna lebuh raya ini. Tiba-tiba, kereta itu memotong dari sebelah kanan. Aku memberanikan diri menjeling ke dalam. Tiada pemandu, steeringnya bergerak sendiri. Aku cuba mengejutkan Faiz, tapi dia langsung tidak bergerak seperti dipukau. Volkswagen itu memotong dan bergerak ke hadapan. Aku menarik nafas lega, menganggap ia sudah berlalu. Tetapi beberapa minit kemudian, aku melihatnya lagi di cermin belakang dalam jarak yang sama seperti tadi. Peluh mula membasahi dahiku. Aku tekan pedal minyak, cuba meninggalkannya jauh di belakang. Namun, walau secepat mana aku memandu, Volkswagen itu tetap ada. Aku nekat. Aku cuba mengambil selekoh tajam dengan harapan ia hilang dari pandangan. Ketika aku menoleh ke cermin sisi, Volkswagen itu sudah tiada. Aku menarik nafas lega. Tapi... Bang, boleh tumpangkan saya? Suara garau itu datang dari tempat duduk belakang. Aku kaku. Perlahan-lahan aku memandang ke cermin pandang belakang. Dalam pantulan samar cahaya lebuh raya, aku melihat sesosok tubuh duduk di belakang. Mukanya penuh dengan luka. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Aku menjerit. Faiz tersedar dan menoleh ke belakang. Mukanya pucat serta merta. Kau nampak apa yang aku nampak? Aku tidak menjawab. Aku tekan pedal minyak sekuat hati, hanya fokus untuk keluar dari lebuh raya secepat mungkin. Bila kami akhirnya tiba di hentian R&R, aku segera berhenti. Aku dan Faiz meluru keluar dari kereta. Nafas tercungap-cungap. Kami berpandangan, masih terkejut dengan apa yang baru berlaku. Perlahan-lahan, aku memberanikan diri melihat ke dalam kereta. Tempat duduk belakang kosong, tetapi ada sesuatu yang membuat darahku terasa beku. Kesan tapak kaki basah di atas kusen belakang. Selepas kami bertenang beberapa minit, kami meneruskan perjalanan. Kami sampai ke destinasi dengan selamat dan tanpa gangguan lagi. Sampai sekarang, aku tak pasti siapa yang menumpang kami malam itu, dan aku takkan pernah lupa Volkswagen kuning berhantu tu dan suara garau makhluk di belakang kereta aku yang masih terngiang-ngiang di telingaku. Bang, boleh tumpangkan saya? Terima kasih sudi menonton. Saksikan cerita yang lebih seram di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.